Selamat datang ke channel TM Motor World Kappa. Hari ini kita ada topik nak dibincangkan ataupun dikupas lah mengenai kenapa harga motor tu tak sama dengan apa yang aksesori A ni tak ada dengan B ni tak ada. Jadi saya akan kupas benda ni. Okey, depan saya sebaris ni ada V2, ada V1 dengan V3 Tracer. Yang depan saya ni, yang warna merah hitam ni, tahun dia 2020. Harga jualan bodi 40,800. Yang sebelah ni tahun 2019, harga dia 34,800. Okey, perbezaan harga dia memang ketara. Sebabnya kita letak harga pada mileage dan tahun. Contoh, yang ni di aksesori dia tak ada. Hanya ada crash bar sahaja. Top box pun tak ada, sidebox pun tak ada dan kurang aksesori lah. Cuma menang dia dekat sini, harga dia mahal disebabkan tahun dia 2020, mileage baru 39k. Perbezaan dengan yang sebelah, yang untuk V2 ni, tahun dia 2019. Tapi didatangkan dengan fully aksesori. Ada top box, ada sidebox, ada crash bar dan ada dua pasang spotlight. Cuma harga dia murah disebabkan mileage dia tinggi sikit lah daripada yang sebelah ni. Tapi untuk yang mana mencari value untuk long term, maksudnya enjin yang low mileage, boleh recommend yang ni. Ataupun kalau yang nak mencari full aksesori, boleh mencari yang model yang ni, V2. Okey, sebelah dia adalah V1 tahun 2018. Mana yang mencari lagi low value of market, didatangkan dengan crash bar, ada sepasang spotlight dan exhaust, full exhaust daripada depan sampai belakang. Okey, ada top box, ada side box sekali jalan. Cuma perbezaan dia yang ni murah sebab dia tahun 2018, kategori dalam V1 punya version lah. Sekarang ni sebabkan V4 pun dah keluar kan. Mana yang dah tahu V4 pun dah keluar, akan menggantikan untuk V3. Okey, saya sebelah je pula yang hot item juga, V3, ada peminat dia. Tahun 2023, register tahun 2024, didatangkan dengan top box sahaja, tapi value market dia masih lagi tinggi lah, 52,800, bergantung pada condition daripada motor dia, macam mana keadaan motor dia. Harga tu bergantung pada keadaan fizikal motor, mileage dia, tahun dia. Aksesori ni cuma main peranan untuk add value sahaja. Maksudnya kita ambil daripada owner lama jual dengan kita, trade in dengan kita. Apa yang motor tu datang, macam tu juga kita lepaskan pada owner yang baru. Okay, harap tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak faham penjelasan saya. Mana yang mencari motor untuk Tracer yang mana saya view tadi, boleh cari saya Azrul, ataupun mana-mana team sale. Nak jual motor, nak beli motor, nak trade in motor, boleh di TM Motor Kappa HQ. See you later, bye bye.